Busur dipasang, anak panah ditarik. Sasarannya jauh di balik rimba. Dunia dicanang kononnya cantik. Rupanya bersalut darah dan hibah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kedaulatan. Yang arif lagi bijaksana, barisan hakim intelektual berkarisma. Mauduk pidato mula bergema. Warga Dewan, mari dengarkan bersama. Peperangan ketika darah menjadi bahasa dunia. Secara konseptualnya, peperangan ketika darah menjadi bahasa dunia ialah konflik antara manusia dengan pihak yang tertentu yang berlaku pada suatu masa apabila perbincangan dan jalan damai gagal dicapai. Lalu, kekerasan digunakan sebagai cara untuk menyampaikan kehendak atau kuasa. Dalam situasi tersebut, darah yang tumpah menjadi lambang penderitaan, kematian dan kesakitan. Seolah-olah bertukar menjadi bahasa yang menyampaikan mesej kepada seluruh dunia. Sekaligus ia menggambarkan hilangnya nilai kemanusiaan dan kegagalan manusia dalam mengekalkan keamanan. Wacana pertama, kegagalan diplomasi dan hegemoni kuasa menguasai. Hadirin sekalian, dunia hari ini sedang menderita penyakit kronik. Apabila suara diplomasi menjadi serak di meja rundingan, manusia mula memetik picu kepincangan. Kita lihat bagaimana bahasa darah ini berbicara dengan sangat lantang. Buktinya, menurut data Usaha Konflik Data Program tahun 2024 hingga 2025 mencatatkan angka kematian akibat konflik negara yang tertinggi sejak tamatnya Perang Dingin. Lebih mengejutkan, di tengah kemelut ekonomi global, laporan daripada SIPRI mendedahkan bahawa perdagangan senjata global melonjak naik kepada paras yang tertinggi dengan nilai melebihi 2 trilion US dollar. Maka, dunia seolah-olah lebih rela melebur kematian berbanding kehidupan. Inilah hakikatnya apabila ego si pemimpin mengatasi akalnya. Rakyat jelata yang menjadi kalang gantinya. Ini kan yang dikatakan orang karam sambal oleh selasih, kerana hal yang kecil dan remeh habis musnah segala kebaikan yang dibina sekian lama. Wacana kedua, retorika kemanusiaan yang pudal, misi rudal yang menggegar. Sidang penonton yang penuh santun. Apabila peluru mula berbicara, bahasa kasih sayang mula membisu. Kita sering mendengar laungan hak asasi manusia. Namun, di manakah hak itu apabila sekolah dan hospital menjadi sasaran berdilan? Kita umpama mendengar guruh di langit, air di tempayan kita curahkan. Kita terlalu mengharapkan keamanan daripada badan antarabangsa. Namun, pada akhirnya, kita yang kehausan penderitaan. Di bumi Ukraine, kita menyaksikan peperangan pergeseran yang paling teruk dalam sejarah moden Eropah. Memasuki tahun 2026, anggaran angka korban gabungan hampir mencecah 2 juta nyawa. Bayangkan, jutaan manusia menjadi pelarian. Infrastruktur yang dibina berdekat-dekat lamanya habis musnah dalam sekelip mata. Inilah bahasa darah yang membunuh masa depan sesebuah negara. Tidak cukup dengan itu, kita lihat konflik di Sudan. Selepas 1000 hari perang saudara, kini sudah memegang rekod krisis kemanusiaan yang paling teruk dalam sejarah dunia. Lebih 33 juta rakyat yang memerlukan bantuan, sistem kesihatan lumpuh dan kelaparan menjadi tetamu di setiap rumah. Di sana, darah bukan sahaja tumpah di medan peperangan, tetapi ia mengalir di celah-celah kebuluran dan kemiskinan. Wacana ketiga, kesian geopolitik mencengkam, ekonomi dunia makin suram. Hadirin sekalian, darah sebagai bahasa dunia bukan sekadar membunuh nyawa, tetapi membunuh masa hadapan. Kita lihat sahaja krisis rantaian bekalan global. Akibat peperangan, harga gandum global melonjak, menyebabkan jutaan rakyat di benua Afrika diambang kebuluran.
Kita sedang hidup di dalam era api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Namun, manusia seolah-olah menyiram minyak ke dalam api konflik demi mendapatkan keuntungan infrastruktur kenteraan yang rakus. Darah sebagai bahasa dunia apabila ego mengatasi akal. Lihat saja konflik di Iran, sebuah titik sumbu yang mampu melumpuhkan nadi ekonomi global. Akibat Selat Hormuz terancam, dunia bukan lagi sekadar berdepan dengan krisis politik, tetapi satu gempa bumi ekonomi. Dengan harga minyak yang melonjak naik kepada 120 US dollar dengan harga 1 tong, kita sedang menyaksikan gitaran inflasi yang bakal mencekik leher rakyat marhin di seluruh pelosok dunia. Hadirin sekalian, sebelum saya mengakhiri bicara, saya ingin menegaskan bahawa di dalam setiap peperangan tiada kemenangan, yang ada hanyalah kehilangan. Janganlah kita biarkan darah menjadi satu-satunya bahasa yang difahami oleh anak cucu kita kelak. Biarlah kita yang menjadi seperti paku dengan penukul, hanya bergerak apabila disakiti, hanya sedar apabila sudah terhantuk. Pulangkanlah kemanusiaan ke tempat yang luhur. Pilihlah untuk meninggalkan budi kedamaian, bukan lagi sekadar sisa darah di dalam medan peperangan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.